Bukan saya salah. Sebab sebahagian orang dia ada persamaan. Tuan-tuan kalau pergi ke Iran, tuan-tuan akan buka TV dia pagi-pagi, tuan-tuan akan tengok sebelum subuh dia dah mendayu-dayu dah. Bab mendayu-dayu Iran Syiah kelas sebenarnya. Mendayu-dayu sedih, kumpul di kubur sedih, kubur wali, kubur. So Khomeini pada hayat dia meruntuhkan patung Shah Iran. Tuan pergi ke Tehran, tuan tengok dia potong patung tu, memang padan pun rejim itu ditumbangkan kerana membazir wang rakyat buat patung dah. Tapi bila Khomeini mati, orang Syiah buat kubur dia berkubah emas lebih mahal daripada kubur Shah. Ramai orang minat Khomeini sekarang. Dah ada pemimpin politik tertentu 2-3 hari ni bercakap, kita lihatlah Khomeini. Oh, saya tak kisah. Di sudut positif dia, saya memang positif. Ada sudut yang bagus, rumah dia kecil, hidup dalam keadaan zuhud, tapi itu bukan menentukan akidahnya betul. Di sudut tu bagus. Gandhi kasut tak pakai, lagi kelas. Tapi bukan menunjukkan akidahnya betul. Di sudut perjuangan politiknya, menentang tirani, menentang kuku besi, okey, kita setuju. Tapi tak payah import akidah dia mai. Tak payah import akidah dia mai.